Lelaki mengaku anggota polis rampas dan pecahkan handphone aktivis 11. Okey, duduk jom. Dia rampas telefon. Sampai pecah kot. Jatuh sendiri bang. Kau jatuh sama. Oh, polis ke? Seorang aktivis 11 mendakwa telefon bimbitnya telah dirampas oleh seorang lelaki tempatan yang mengaku dirinya sebagai anggota polis. Kejadian itu dipercayai berlaku ketika aktivis 11 sedang membuat tinjauan di sekitar pusat bandar Selayang, Kuala Lumpur. Lelaki tersebut dikatakan menahan dan menyoal aktivis berkenaan tujuan merakam video di situ serta merampas telefon bimbitnya. Akibat daripada itu, telefon tersebut telah jatuh dan mengalami kerosakan. Namun lelaki itu memberitahu aktivis berkenaan telah merosakkan tasbihnya sehingga berkecai. Apa hal ni? Tak ada Apa masalah? Kenapa? Cuba tanya kenapa bang? Abang tanya lah, janganlah Ya. saya. Abang Dia saya pengamak. Tak ada betul bang. Dia buat apa? Tak, kita duduk di sini. Dia rampas handphone aku sampai. Apa lagi rampas-rampas? Mana aku rampas? Aku tanya kenapa bang? Rampas putul. Okey, jom kita duduk. Kenapa? Okey, duduk jom. Dia rampas telefon. Sampai pecah kot. Jatuh sendiri bang. Kau jatuh sama. Aku rekod daripada sana sampai sini tak ada pecah. Tiba-tiba dia hentak aku pecah. Kau buat tajuk apa ni bang? Dari mana ni? Daripada Biasa dia polis. polis. Oh, polis ke? Bro. Relax lah. Oh, polis ke? Ni macam mana ni? Apa cerita ni? Polis ke Samsing? Datang kat aku, tanya. Aku polis, tahan aku, question aku, apa aku buat. Tiba-tiba rampas aku punya handphone, berentak dengan aku, rampas handphone aku jatuh, rosak, skrin dah rosak. Mana skrin tu? Lepas tu dalam masa yang sama, dia punya tasbih, kononnya lah tasbih, jatuh berkecai. Sekarang dia nak claim kat aku, tasbih dia berkecai. Aku punya handphone yang berkecai ni tak heboh pula. Dia rampas handphone. Oh, polis ke? Ya. Kedai saya bang. Kedai? Tanya kenapa? Habis awak polis, awak boleh rampas suka-suka Saya rosak? rampas handphone dia. Handphone jatuh sendiri betul. Tak ada. Tasbih aku pecah ni yang dia buat aku. Berapa harga tasbih tu? Tak apalah. Sama-sama kita sekarang. Okey, jom kita duduk sekali. Saya tak ada masa sekarang. Okey, saya pun tak ada masa. Oh, rampas handphone aku ada masa pula. Bila masa aku rampas? Aku Tak ada kat tangan aku pun. Aku tengah rakam, dia rampas handphone aku sampai jatuh. Jom kita pergi balai lah.